Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam IPGM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Salam IPGKS, Fight for the Best kepada guru-guru, rakan-rakan yang saya hormati serta murid-muridnya dikasihi. Alhamdulillah, kita diberi peluang untuk berkumpul dalam program bercerita akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Sebelum kita memulakan sesi perkongsian, izinkan saya untuk memperkenalkan barisan pembentang hebat dari sesi podcast kumpulan 2 yang akan berkongsi kisah-kisah menarik dan penuh pengajaran tentang akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui e-buku kanak-kanak yang dihasilkan. Yang pertama iaitu saya sendiri iaitu Alia Atira binti Lokman akan membentangkan tentang buku cerita Aiman dan Cahaya Keikhlasan. Manakala pembentangan kedua ialah Hani Nur Zahira binti Rahaimi akan membentangkan tentang Aiman anak soleh. Pembentang ketiga pula merupakan Nur Hidayah binti Idrus yang akan membentangkan buku cerita Suara Hati Azad. Yang terakhir ialah Nur Atika binti Suhaidin yang akan membentangkan Pemimpin Cilik. Semoga perkongsian pada hari ini memberi inspirasi dan panduan dalam meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa melengahkan masa lagi, izinkan saya memulakan sesi dengan membentang buku cerita kanak-kanak bertemakan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertajuk Aiman dan Cahaya Keikhlasan. Untuk pengetahuan semua, e-buku ini dihasilkan sebagai usaha untuk mendidik generasi muda mencontohi peribadi mulia baginda melalui cerita yang menarik, mudah difahami serta penuh dengan nilai-nilai murni seperti kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong dan hormat menghormati antara satu sama lain. Melalui pembentangan ini, saya akan membawa semua hadirin menelusuri konsep cerita, kandungan serta manfaat pendidikan yang terkandung dalam buku ini. Oleh itu, saya ingin membentangkan e-buku cerita kanak-kanak yang bertajuk Aiman dan Cahaya Keikhlasan yang sesuai untuk pembaca berumur 7 tahun hingga 12 tahun. Untuk sinopsis, buku ini mengisahkan tentang Aiman, seorang kanak-kanak yang belajar menyelami makna keikhlasan dalam kehidupan seharian. Melalui teladan dan akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aiman menyadari bahawa setiap kebaikan yang dilakukan dengan hati yang tulus bukan sahaja memberi manfaat kepadanya, tetapi juga menerangi kehidupan orang lain di sekelilinginya. Setiap alur cerita dalam e-buku ini memperkenalkan pengajaran yang berbeza seperti tolong-menolong, kasih sayang, dan hormat menghormati yang menjadikan cerita ini sesuai dibaca oleh kanak-kanak dan juga keluarga yang ingin menanam nilai akhlak mulia dalam diri anak-anak. Bak kata pepatah, pelentur buluh biarlah dari rebungnya. Salah satu ciri khas buku ini ialah ilustrasi yang menarik yang berwarna-warni, penggunaan bahasa yang mudah difahami, serta adanya background music yang membuat penceritaan lebih hidup dan menyeronokkan. Hal ini membantu kanak-kanak lebih mudah memahami mesej setiap bab dan menjadikan pengalaman membaca lebih interaktif. Dalam pembentangan ini, saya akan membaca dan mengulas buku ini satu persatu dan menekankan pengajaran utama
yang terkandung dalam setiap bab. Dengan cara ini, hadirin dapat melihat bagaimana cerita ini bukan sahaja menghibur, tetapi juga mendidik dan menanam nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Secara keseluruhan, buku Aiman dan Cahaya Keikhlasan membuktikan bahawa cerita kanak-kanak boleh menjadi medium yang sangat berkesan untuk membina akhlak mulia, mengajar keikhlasan, kasih sayang, tolong-menolong, dan hormat menghormati sejak usia muda. Okey. Okay, tanpa melengahkan masa, kita akan terus kepada buku cerita. Saya akan share skrin terlebih dahulu. Okay, di sini merupakan buku cerita yang saya hasilkan, iaitu Aiman dan Cahaya Keikhlasan. Di sini terdapat huraian mengenai buku ini, kisah tentang hati yang tulus dan akhlak yang indah, berpandukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terdapat juga di sini ditulis oleh Alia Atira binti Lokman, iaitu saya sendiri, dan ilustrasi daripada keseluruhan buku ini oleh Canva Magic Media. Untuk membuat buku ini, saya menggunakan Heizan Flipbook. Pada muka depan ini kita dapat lihat seorang lelaki, iaitu Aiman sendiri, yang merupakan kita punya karakter utama dalam buku cerita ini. Pada muka surat pertama, ketika azan subuh berkumandang, Aiman bangun dengan senyuman di wajahnya. Ini Aiman yang baru bangun daripada tidurnya. Kemudian, Aiman berkata dalam hatinya, Alhamdulillah, hari baru yang indah. Kemudian, pada muka surat 2, Aiman segera mengambil wudhu dan solat subuh bersama keluarganya. Kemudian, Aiman berdoa setelah selesai solat subuh. Sini kita dapat lihat, setiap kali bangun daripada tidur, Aiman akan segera untuk mengambil wudhu dan solat subuh bersama keluarganya, iaitu ibu dan bapanya. Kemudian, Aiman berdoa setelah selesai solat subuh. Aiman berdoa dalam hatinya, Ya Allah, aku berazam untuk mencontohi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini. Ini adalah doa dan hasrat Aiman pada hari ini. Kita lihat apakah Aiman akan lakukan untuk memenuhi doa dia ini. Yang pertama, selepas selesai solat, Aiman membantu ibunya menyiapkan sarapan. Di sini, Aiman beritahu ibunya, Ibu, biar Aiman bantu tuang air dan susun pinggan. Kemudian ibu Aiman menjawab dengan senyuman di wajahnya, Bagus Aiman, Rasulullah suka membantu keluarga. Di sini kita dapat lihat bahawa Aiman telah menunjukkan satu akhlak Rasulullah yang dia ingin contohi, iaitu membantu keluarga. Tahukah adik-adik, membantu melakukan kerja di rumah merupakan salah satu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita perlu contohi? Aisyah pernah ditanya apakah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Aisyah menjawab, Baginda membantuku melaksanakan kerja-kerja di rumah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sentiasa membantu kerja-kerja di rumah seperti
Mana Aiman lakukan iaitu membantu menyusun makanan di dapur, menuangkan air. Ini merupakan salah satu akhlak Rasulullah yang kita perlu contohi. Kemudian, selepas sarapan, Aiman bergegas mandi dan memakai baju seragam sekolahnya. Lalu bersalaman dengan Umi dan Abi sebelum pergi ke sekolah. Dalam perjalanan ke sekolah, Aiman melihat seorang pakcik membawa beg yang berat. Tanpa berfikir panjang, dia berlari dan membantu memikulnya. Di sini, semasa Aiman ingin pergi ke sekolah, Aiman melihat seorang pakcik tua yang memikul 2 beg galas yang sangat berat. Jadi, Aiman ini yang sudah menanam niat untuk mencontohi akhlak Rasulullah. Aiman ni tanpa fikir panjang, dia ingin tolong pakcik tua ni dengan mengangkat barang-barangnya. Kemudian pakcik tua ni berkata kepada Aiman, "Terima kasih nak." Jadi Aiman menjawab dengan senyuman, "Sama-sama pakcik, semoga Allah memberkati." Di sini kita boleh nampak salah satu akhlak Rasulullah iaitu menolong orang tua. Kita boleh lihat di sini, membantu dan hormat kepada orang yang lebih tua juga merupakan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik dikatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah daripada kalangan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda daripada kami dan menghormati orang yang lebih berusia daripada kami." Riwayat Al-Tirmizi 1919. Riwayat ini menunjukkan bahawa kita perlu menolong orang tidak kira dia tua ke ataupun dia muda. Yang penting niat kita untuk menolong orang itu secara ikhlas seperti mana yang Aiman lakukan. Seterusnya, kita berpindah kepada situasi di sekolah Aiman. Di sekolah, suasana kelas penuh ceria. Cikgu Ain sedang mengajar tentang keikhlasan. Yang merah jambu ni adalah Cikgu Ain, manakala ini pula rakan-rakan Aiman. Ini pula Aiman. Jadi Cikgu Ain ni sedang mengajarkan tentang tajuk keikhlasan. Sini Cikgu Ain membentangkan, "Anak-anak, amal yang diterima Allah ialah amal yang dilakukan dengan hati yang ikhlas." Maksudnya di sini, amalnya adalah kebaikan yang dilakukan secara ikhlas tanpa ingin mahu balasan yang setimpal. Kemudian Aiman menunduk lalu berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, aku mahu jadi orang yang ikhlas, bukan kerana pujian manusia." Di sini Aiman menanamkan lagi salah satu niat, iaitu ingin menjadi orang yang ikhlas tanpa mahu balasan dan pujian manusia. Kemudian kita berpindah kepada selepas semasa waktu rehat. Di sini semasa waktu rehat, Dani iaitu rakan Aiman. Yang ini adalah Dani, ini adalah Aiman. Dani iaitu rakan Aiman tidak sengaja menjatuhkan bekalnya ke lantai. Tanpa ragu, Aiman menghulurkan makanannya. Aiman berkata kepada Dani, "Ambillah Dani, kita kongsi." Dani lalu menjawab, "Terima kasih Aiman, Aiman ni memang suka menolong." Aiman membalas dengan, "Aku cuma cuba ikut sunnah Rasulullah."
Di sini kita boleh lihat bahawa Dani sedang berada dalam kesusahan apabila dia punya bekal makanan tu jatuh ke lantai. Aiman yang melihat perkara ini berlaku, tanpa berfikir panjang dia memberikan bekal makanannya untuk dikongsi bersama Dani. Di sini menunjukkan bahawa Aiman ni sedang menolong rakannya yang dalam kesusahan. Kita boleh lihat di sini, Islam amat menghargai amalan berkongsi, rezeki dan kepedulian terhadap sesama manusia. Amalan memberi makanan ini adalah salah satu perbuatan terbaik dalam Islam. Sebagaimana yang disebut dalam hadis lain, perbuatan apa yang terbaik dalam Islam? Baginda Rasulullah menjawab, kamu memberi makan kepada orang lain. Riwayat Bukhari. Dalam riwayat ini kita boleh lihat bahawa amalan berkongsi rezeki ini amat disanjungi dalam Islam. Berkongsi rezeki ini seperti mana yang Aiman lakukan, iaitu berkongsi makanan dengan Dani. Dan kepedulian. Kepedulian ni Aiman yang peduli terhadap Dani bahawa dia tahu kalau makanan Dani telah jatuh dekat lantai, mana yang Dani tak makan dalam waktu rehat. Jadi Aiman sanggup berkongsi makanannya dengan Dani. Kemudian kita beralih pada waktu Aiman ingin pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang ke rumah, tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Aiman melihat ada seekor kucing basah di tepi jalan. Dia segera membuka payung dan memayungi haiwan kecil itu. Aiman berkata kepada anak kucing ini, jangan takut, aku bawa kamu balik ke rumah. Jadi di sini bawah hujan turun tiba-tiba dan Aiman melihat seekor kucing dalam keadaan basah. Jadi Aiman ni dia buka payung dia dan memayungi anak kucing ini. Dan Aiman juga ingin bawa balik anak kucing ini ke rumah. Keesokan paginya, kucing itu masih tidur lena di beranda rumah. Ibunya tersenyum melihat Aiman membelai bulu kucing yang kini bersih. Di sini, Aiman berkata kepada ibunya, Ibu, Aiman nak berikan nama dia Si Bulat. Aiman janji akan jaga Si Bulat. Kemudian ibu Aiman menjawab, Alhamdulillah Aiman, kamu tunjuk kasih sayang seperti yang Rasulullah ajarkan. Di sini Aiman sudah memberitahu ibunya bahawa dia ingin membelah si bulat ni di rumah. Dan ibu Aiman ni menyetujui perbuatan Aiman tersebut. Dan ibu Aiman juga berpegang kepada janji Aiman untuk menjaga si bulat ni. Di sini kita boleh lihat kita boleh lihat kasih sayang terhadap haiwan. Sini adalah pengajaran dia. Rasa kasih sayang dan kebaikan bukan sahaja kepada sesama manusia, tetapi juga kepada setiap makhluk ciptaan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, adakah kami juga mendapat ganjaran jika berlaku baik kepada haiwan? Rasulullah menjawab, setiap yang bernyawa ada ganjarannya. Hadis riwayat Al-Bukhari 2363. Riwayat hadis ini menceritakan tentang rasa kasih sayang dan kebaikan
terhadap haiwan, bukan saja untuk manusia. Riwayat ini sangat menggambarkan Aiman yang memayungi seekor anak kucing dan membelahnya menjadi kucing rumah. Aiman juga berjanji akan menjaga si bulat. Sini sangat menunjukkan bahawa Aiman ni memberikan rasa kasih sayang, kebaikan serta merawat anak kucing tersebut. Pada muka surat 16, beberapa hari kemudian, Aiman memenangi pertandingan melukis di sekolah. Rakan-rakan bertepuk tangan gembira. Namun, dia tidak berbangga kerana tahu pujian bukan tujuan sebenarnya. Seperti mana yang Aiman sudah berdoa pada sebelum tu, Aiman ni dia mau menjadi seorang yang ikhlas tanpa ingin pujian ataupun tanpa ingin balasan setimpal atas perbuatan ataupun kebaikan dia. Di sini beberapa hari sebelum tu, Aiman ni dia ikut tandingan mewarna di sekolahnya. Namun pada hari ini baru Aiman mendapat keputusan bahawa dia telah memenangi tempat pertama dalam pertandingan melukis di sekolah. Rakan-rakannya semua bertepuk tangan dan gembira bahawa Aiman dapat tempat pertama. Gurunya juga berbangga bahawa Aiman dapat menyaingi sekolah-sekolah lain dalam pertandingan melukis. Namun, Aiman tidak berbangga ataupun tidak sombong. Sebaliknya, Aiman tahu pujian bukan tujuan sebenarnya untuk memenangkan pertandingan ini. Tujuan sebenarnya hanya untuk membanggakan kedua ibu bapanya. Namun, kita melihat di sini, Dani mula berasa cemburu. Dani berkata dengan muram, Aiman selalu dapat pujian. Aku pun nak jadi bagus macam dia. Dani dia sudah mula cemburu kerana Aiman ni telah jadi Aiman ni rakan-rakan Aiman ni sering puji-puji Aiman yang membuatkan Dani ni semakin cemburu dengan Aiman. Namun Aiman tidak membalas kecemburuan Dani itu dengan perkara yang salah. Aiman membalas dengan menghampirinya dan memeluk bahunya. Aiman berkata kepada Dani dengan perlahan, "Tidak apa, Dani. Kita semua ada kelebihan masing-masing. Yang penting, kita buat dengan ikhlas." Dani pun menjawab dengan hati yang tenang dan berbaik semula dengan Aiman. "Terima kasih, Aiman." Di sini, kita dapat lihat bahawa walaupun Aiman ni diperlakukan dengan tidak baik, tapi Aiman tetap bersabar dan tidak melawan balik apa kecemburuan Dani. Sebaliknya, Aiman menenangkan hati Dani dan memberitahu bahawa masing-masing ni mempunyai kelebihan. Di sini adalah pengajaran dia. Ketika berbicara, Nabi Muhammad SAW selalu menggunakan bahasa yang lembut dan tidak menyakiti hati lawan bicara. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berbuat keji, dan tidak pernah berteriak-teriak di pasar. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi memaafkan dan melupakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini,
Riwayat ini sangat menggambarkan peristiwa Aiman dan Dani. Seterusnya, kita lihat pada malam hari. Malam itu, Aiman menulis sebuah karangan tentang tokoh Islam pilihannya. Dia menulis tajuk tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu teladan terbaik sepanjang zaman. Sempena guru Aiman, iaitu Cikgu Ain, ingin Aiman membentangkan tentang sebuah karangan tentang tokoh Islam, Aiman memilih untuk menulis tentang tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan terbaik sepanjang zaman. Setiap ayat ditulis dengan penuh semangat dan cinta. Dia ingin orang lain juga mengenal keindahan akhlak Nabi. Aiman juga menulis setiap perbuatan yang dia lakukan berlandaskan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aiman ingin rakan-rakannya juga mengikut jejaknya untuk melakukan akhlak Nabi yang perlu dicontohi. Selepas saja Aiman menulis karangan tersebut, pada paginya, semasa di kelas Cikgu Ain, Aiman berdiri di hadapan kelas dengan suara yakin. Dia membentangkan karangannya. Seluruh kelas terpaku mendengar. Guru Ain tersenyum bangga. Rasulullah mengajarkan kita supaya jujur, amanah dan ikhlas dalam semua perkara. Jadi sekarang ni Aiman sedang membentangkan tajuk karangan yang dia lakukan semalam. Dan setiap rakan-rakan Aiman ni ingin mencontohi perbuatan Rasulullah yang baik. Aiman juga memberikan beberapa akhlak-akhlak ataupun kebaikan yang boleh mereka contohi semasa berada di dalam sekolah. Pada muka surat 22, sejak hari itu, Aiman semakin disayangi oleh rakan-rakannya. Dia tidak pernah sombong, malahan sering membantu sesiapa yang memerlukan pertolongan. Setiap hari, dia cuba mencontohi sunnah Rasulullah dalam perbuatan kecil. Hatinya semakin tenang dan bahagia. Sini kita boleh lihat Aiman. Aiman sekarang disanjung oleh rakan-rakannya kerana rakan-rakannya juga ingin mengikuti jejak Aiman yang melakukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencontohinya. Dan sejak Aiman mencontohi akhlak-akhlak Rasulullah ni, hatinya menjadi semakin tenang dan lebih bahagia. Pada malam itu, sebelum tidur, Aiman menandah tangan berdoa. Mata Aiman perlahan-lahan terpejam, hatinya dipenuhi rasa syukur. Di hujung katil, kucing kecilnya si bulat tidur dengan aman. Di sini pada malam hari selepas pembentangan tu, Aiman sudah bersedia untuk tidur. Terdapat juga anak kucingnya iaitu si bulat berada di hujung katil. Di sini Aiman berdoa, "Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang ikhlas dan mencontohi Rasul-Mu." Di sini Aiman berdoa lagi yang dia ingin mencontohi akhlak Rasulullah secara konsisten. Sebagai penutup kata, keikhlasan dan kasih sayang adalah cahaya yang menerangi hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita
bahawa setiap kebaikan yang dilakukan dengan niat yang tulus akan diberkati Allah. Bila hati ikhlas, sekecil manapun amalan akan tetap bernilai besar di sisinya. Ikhlas itu cahaya. Jadilah seperti Aiman yang menerangi dunia dengan keikhlasannya. Ini terlihat Aiman sedang menatap langit malam bersama kucingnya iaitu si bulat dalam pelukannya. Sini Aiman ingin menyampaikan bahawa keikhlasan dan kasih sayang merupakan kunci dalam berbuat kebaikan. Dan setiap kebaikan, walaupun sekecil manapun kebaikan tu, ianya tetap menilai besar di sisi Allah. Dan Aiman juga menekankan untuk jadilah seperti dia yang menerangi dunia dengan keikhlasannya. Di sini merupakan sinopsis cerita iaitu muka belakang, di mana sinopsis cerita ini menyampaikan bahawa setiap amalan bermula dari hati. Kisah Aiman dan cahaya keikhlasan mengajakkan kita menyelami makna keikhlasan dalam kehidupan seharian. Melalui contoh dan akhlak Rasulullah SAW, Aiman belajar bahawa kebaikan yang dilakukan dengan hati yang tulus akan menerangi dunia sekelilingnya. Cerita ini sesuai dibaca oleh kanak-kanak dan keluarga yang ingin memupuk nilai kasih sayang, keikhlasan dan akhlak mulia dalam diri. Di sini juga terdapat copyright iaitu 2025, semua hak cipta terpelihara. Itu sahaja kandungan dalam buku cerita Aiman dan Cahaya Keikhlasan. Sekarang saya ingin memberikan beberapa tutorial untuk menggunakan e-buku ini. Di sini terdapat 3 tombol. Yang pertama adalah tombol zoom untuk membesarkan buku cerita ni. Ini sesuai apabila kanak-kanak ingin melihat ilustrasi dengan lebih jelas dan teks yang lebih kecil seperti dialog. Kalau mau zoom out, hanya perlu tekan sekali lagi. Kemudian kita ada full screen. Ini adalah full screen, screen penuh. Dan apabila kita klik lagi, dia akan kembali kepada screen yang lebih kecil. Dan buku cerita ni terdapat juga audio latar belakang. Hanya klik pada tombol sound. Sesuai untuk kanak-kanak yang ingin membaca dan ingin mendengar background music sekali. Background music ini juga akan tamat apabila buku ditutup. Contoh, ini adalah page terakhir. Apabila kita tutup, lagu dia akan tamat juga. Kemudian kita ada bookmark di sini. Contohlah, saya telah membaca buku ni sehingga page 6. Jadi boleh just klik the bookmark. Dia punya bookmark, tekan. Dan di sini dia akan tunjukkan kita berada di page 7. Sini, untuk bacaan seterusnya. Dan untuk link buku ni, saya akan share dekat message Google Meet. Semua boleh baca dan fahami cerita.
Jadi saya berikan masa 10 minit untuk semua menerokai dan membaca buku e-buku ini. Dan selepas ini kita akan masuk kepada sesi soal menyoal. Jadi boleh sediakan soalan jugalah. Okay, saya mempersilakan mana rakan-rakan ataupun penonton untuk memberikan beberapa soalan tentang buku cerita saya ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Nur Atika. Saya mau tanya, untuk buku cerita yang saudari kongsikan tadi, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada perbuatan Aiman dan Dani? Perbuatan Aiman dan Dani. Ya, pengajaran. Okay, pengajarannya, saya share screen sekejap. Okay, pengajaran yang kita dapat daripada perbuatan Aiman dan Dani yang di sini ni, yang Dani ni berasa cemburu terhadap Aiman kerana Aiman ni sering dapat pujian. Namun, Aiman ni dia tidak macam menyerang Dani, malah Aiman ni sebenarnya dia rasa macam okay, tak apa Dani, mungkin setiap orang ni dia ada kelebihan masing-masing. Yang penting kita buat ni dengan ikhlas. Maknanya walaupun Dani ni berbuat jahat, bukan berbuat jahat, dia cuma cemburu terhadap Dani. Tapi Dani tidak mengendahkan perkara tersebut. Dani juga Aiman juga dia menenangkan Dani untuk tidak berfikir perkara-perkara yang seperti mana cemburu begitu. Jadi di sini kita boleh pengajaran terpenting dia tidak menggunakan bahasa yang kasar untuk menyakiti hati lawan. Namun kita menggunakan perkataan yang lembut untuk melawan perkara yang jahat. Seperti mana Rasulullah tidak pernah berkata kasar dan berbuat keji walaupun Rasulullah ni dikecam. Itu. Terima kasih. Sama-sama. Ada soalan? Ya, Nur Hidayah. Assalamualaikum. Apa perasaan Aiman setiap kali dia menolong orang lain? Perasaan Aiman setiap kali dia menolong orang lain. Perasaan Aiman setiap kali dia menolong orang lain, kita ambil contoh daripada cerita Aiman yang dia menolong pakcik tua tu angkat barang berat. Okay, pertama, Aiman ni dia tidak ragu-ragu untuk tolong orang tua tu walaupun dia sedang mengejar masa untuk pergi ke sekolah. Selepas Aiman menolong pakcik tua tu, Aiman ni sentiasa berasa lega dan rasa gembira yang dia boleh tolong orang
walaupun dia sedang dalam berkejaran masa untuk pergi ke sekolah. Jadi secara keseluruhan ni Aiman ni berasa gembira dan puas hatilah apabila telah menolong orang. Itu saja Hidayah untuk soalan. Okey, cikgu. Terima kasih. Okay, terima kasih Hidayah. Ada soalan lagi? Saya nak tanya lagi. Okey, boleh-boleh. Dalam hadis, apakah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pesan tentang menghormati orang tua? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pesan tentang menghormati orang tua. Okey, kejap ya. Sini kita boleh tengok pesanan Rasulullah tentang membantu orang tua. Tetapi hadis ni dia menyatakan bahawa kita tidak perlu berkira walaupun dia orang tua ataupun orang muda, kita tetap perlu hormati dan tolong menolong. Sini, membantu dan hormat kepada orang yang lebih tua juga merupakan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik, dikatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah daripada kalangan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda daripada kami dan menghormati orang yang lebih berusia daripada kami." Di sini, Rasulullah meninggalkan pesan bahawa kita perlu hormat orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda secara seimbang. Itu saja pada saya, Hidayah. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Nampaknya itu saja sesi persoalan kita pada pagi ini. Dengan ini saya akan memberikan beberapa penutup. Okey, Alhamdulillah selesai sudah pembentangan untuk bahagian saya tentang buku cerita Aiman dan Cahaya Keikhlasan. Dan melalui kisah ini, kita belajar bahawa keikhlasan, kasih sayang dan tolong-menolong adalah antara akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajar diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Saya berharap cerita ini bukan sahaja menghibur, tetapi juga mendapat menyentuh hati dan memberi teladan kepada kanak-kanak supaya menjadi insan yang baik, jujur, dan ikhlas dalam setiap perbuatan. Untuk adik-adik dan para pendidik yang ingin membaca buku dengan lebih interaktif, buku Aiman dan Cahaya Keikhlasan ini kini boleh didapatkan di dalam platform Heyzain. Melalui Heyzain, pembaca dapat menikmati versi digital lengkap dengan ilustrasi berwarna-warni dan audio latar yang menarik, menjadikan pengalaman membaca lebih seronok dan bermakna. Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, seperti mana yang dicontohkan oleh junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih atas perhatian semua dan semoga kita terus meneladani cahaya keikhlasan dalam kehidupan seharian.
Kita akhiri dengan surah Wal-As. Itu saja daripada saya. Saya boleh berikan kepada saudari lain untuk membentang.